Ini bukan dongeng, ini bukan mitos, ini one narrative. Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Welcome back to Wan Narrative Channel. So pada kali ni Wan nak cerita ataupun Wan nak berkongsi dengan korang satu tragedi yang berlaku di Guadalajara, merupakan ibu negeri kepada Jalisco, Mexico. Tapi sebelum tu, Wan sangat menghargai sekiranya korang sudi untuk menekan button subscribe, like, share dan komen. Seperti biasa guys, tanpa melengahkan masa, let's jump into the story. Okay guys, cuba korang bayangkan pada satu malam ni korang pergi melepak dengan member-member korang. Dan macam biasalah, bila dah jumpa dengan member-member kacip ni, kita akan keluarkan tentang isu yang hangat, tentang isu semasa lah. Sebagai contoh, isu dalam masa depan, percintaan dan isu-isu lain seperti masalah kehidupan. Dan pada malam tu korang sangat happy, and then korang takkan jangka pun akan ada satu tragedi yang berlaku kepada korang. Dalam perjalanan pulang ke rumah tu, korang bersama-sama member korang tu dihentikan dengan sebuah van putih bercermin gelap. Korang juga diarahkan untuk menaiki kenderaan tersebut dalam keadaan yang cemas. Korang semua berharap dan berdoa agar tiada jadi apa-apa dekat korang dan selamat sampai ke rumah seperti biasa. Namun tiada siapa yang pulang ke rumah seperti biasa. Inilah permulaan sebuah tragedi yang berlaku di Jalisco, Mexico. Kisah yang membuka takbir tentang kekejaman kartel, dilema kerajaan dan harga yang dibayar oleh masyarakat. Jadi guys, Wan nak kongsikan sikit tentang latar belakang negeri Jalisco ni. Okey, Jalisco ni dia bukan sekadar nama pada peta, tetapi ia merupakan antara negeri yang terpenting di Mexico. Kerana Guadalajara yang merupakan ibu negeri Jalisco mempunyai pusat teknologi, industri dan budaya yang mampu menarik pelaburan asing untuk meningkatkan ekonomi untuk semakin berkembang. Tetapi di sebalik pertumbuhan itu, kartel dadah menguasai lorong-lorong gelap. Di sinilah Jalisco New Generation Cartel CJNG membina empayar mereka, bukan hanya dengan barang terlarang tetapi dengan ketakutan, paksaan dan pengaruh. Tragedi ini bermula pada tahun 2023 pada bulan 8. Pada bulan 8 di Malaysia merupakan hari menyambut kemerdekaan. Namun di Jalisco pada bulan 8 adalah hari kegelapan mereka. Pada mulanya terdapat 5 sahabat yang berseronok bergembira dalam perjalanan pulang daripada satu festival. Mereka tidak jangka kegembiraan mereka pada malam itu adalah merupakan kegembiraan yang terakhir dalam hidup mereka. Diorang tengah jalan menuju ke rumah. Dalam perjalanan tersebut, mereka dihentikan dengan sebuah van putih yang bercermin gelap. Mempunyai individu yang memegang senjata dan mengarahkan kepada mereka supaya masuk ke dalam kenderaan. Cuba korang bayangkan korang berada dalam situasi sebegitu. Jiwa rasa hilang, ketakutan menguasai diri. Kepala ditutup dengan kain hitam, berharap tiada apa-apa yang berlaku pada diri. Dipukul bertubi-tubi dengan orang yang tidak dikenali. Diri hanya mampu bertahan dengan pukulan. Tiada orang yang boleh menghentikan pukulan yang diberi. Kain kepala dibuka, terdapat cahaya yang menyuluh pada diri yang sedang berlutut di hadapan individu yang penuh dengan senjata. Bayangkan individu tersebut memanggil korang untuk memukul dan memenggal kepala kawan korang sendiri. Mangsa yang korang penggal dan korang pukul tu adalah kawan yang hidup sezaman dengan korang daripada kecil sampailah ke besar. Korang diberi pilihan antara hidup dan mati. Korang pilih yang mana? Cuba korang bayangkan dalam situasi sebegitu, korang diberi pilihan hidup atau mati. Kalau nak hidup, korang kena pukul dan penggal setiap kepala kawan korang sendiri. Kalau korang tak buat, mati yang bakal dihadapi. Itulah yang dialami oleh
Jaime Martinez berumur 21 tahun. 5 sahabat itu dilihat pada kali terakhir 11 Ogos di Lagos de Moreno di negeri Jalisco yang terkenal dengan reputasi culik dan bunuh melibatkan kartel Dada. Tragedi yang mengerikan tu dirakam oleh anggota kartel Jalisco New Generation CNG pada Selasa yang menunjukkan Roberto Olmeda 20 tahun, Diego Lara berumur 20 tahun, Uriel Galvan 19 tahun, Dante Cedillo 22 tahun dan Jaime Martinez 21 tahun yang melutut sambil memberikan pandangan sayu ke arah lensa kamera. Video yang dirakam oleh pihak kartel tersebar luas di internet yang menunjukkan keganasan kartel kepada mata masyarakat dan kerajaan. Ia seumpama untuk menunjukkan keganasan ataupun satu mesej yang bermaksud pihak kartel ni ada di sana. Jaime Martinez 21 tahun dalam keadaan lemah dan takut memenggal kepala kawannya sendiri dan menyaksikan kematiannya depan mata sendiri guys. Seram tu. Walaupun Jaime hidup, kalau Jaime hidup, ia akan mengalami trauma yang sangat kritikal disebabkan kejadian yang sangat mengerikan. Kalau korang sendiri pun korang boleh bayangkan, kalau korang berada dalam situasi Jaime, apa yang korang akan alami kalau korang hidup, still hidup. Wan tak boleh nak bayangkan lah betapa sedihnya dan betapa ngerinya korang dah penggal kepala kawan sendiri dan korang menatap mata kawan korang sendiri ketika nyawa mereka berakhir. Wan dapat video tu tapi Wan tak nak kongsi sebab atas syarat-syarat tertentu lah. Sekarang kan YouTube dah sangat strict, so tak boleh lah nak tunjuk benda-benda yang mengerikan lah, yang tak sesuai untuk ditonton. Dalam video tu juga Wan tengok terdapat tulisan pada dinding iaitu Puro MZ yang jelas kelihatan dipercayai merujuk kepada El Mayo Zambada. El Mayo Zambada ni merupakan ketua kepada kartel Sinaloa. Wan minta maaf kalau sebutan Wan salah. El Mayo Zambada ni dia ketua kepada kartel Sinaloa yang merupakan musuh utama CJNG, Jalisco New Generation Cartel. So bila video tu tersebar luas, terdapat ahli keluarga yang mendakwa pakaian dan penampilan semua mangsa dalam video tersebut sepadan dengan saudara mereka yang hilang. Pada Rabu, pihak berkuasa menemui 4 tengkorak manusia yang rentung di sebuah hartanah terbiar di kawasan kejiranan La Orilla del Agua. Selain itu guys, polis juga turut menjumpai beberapa kasut yang bertaburan serta percikan darah sekaligus memberi petunjuk bahawa ia adalah lokasi di mana kesemua mangsa ditahan dan dibunuh. Kenderaan milik mangsa juga hangus dan terdapat mayat rentung di dalamnya. Turut ditemui di sebatang jalan berhampiran dengan hartanah La Orilla del Agua. Ketika dunia terkejut dengan tragedi ini, satu persoalan besar muncul terhadap kerajaan, di mana mengapa kerajaan Mexico tidak bertindak tegas. Ketika itu Presiden Mexico ialah Andres Manuel Lopez Obrador yang dikenali sebagai AMLO. Jadi pendekatan ataupun falsafah dia adalah abrazos no balazos, pelukan bukan peluru, di mana keganasan melahirkan keganasan. Penyelesaian mesti bermula dari punca sosial. Tapi tragedi di Jalisco ni membuat ramai bertanya, adakah pendekatan ini terlalu lembut? So, apa pandangan korang? Selain tu kan guys, isu ni menjadi lebih gelap apabila satu realiti lama kembali menghantui negara Mexico, iaitu rasuah. Pegawai tempatan ditekan atau disogok. Polis dipaksa berpaling mata. Politik tempatan kadangkala terperangkap dengan ancaman ataupun wang. Istilah yang sering disebut adalah plato o plomo, terima wang atau terima peluru. Dalam sistem sebegini, keadilan menjadi
sangatlah rapuh. Walaupun Jalisco ni kaya dengan industri, pelaburan hidup dalam kebimbangan. Lepas tu perniagaan kecil dipaksa bayar pelindungan. Perniagaan kecil bos, bukan perniagaan besar. Kalau perniagaan besar tu boleh diterima lagi. Ini perniagaan kecil, income pun tidak seberapa. Korang pula minta dia paksa orang untuk bayar duit pelindungan. Tak dapat bayar, kena juga dengan dorang. Jadi apa function dia bayar kos pelindungan tu kepada pihak kartel? Jadi kos keselamatan ni meningkat lah. Akibatnya harga barang jadi naik, peluang kerja sah menyusut, anak muda lebih mudah terjerat tawaran berbahaya. Korang bayangkan umur 13 tahun pun dah sertai ahli kartel ni guys. Jadi kartel bukan sekadar penjenayah, tetapi mereka merupakan, orang kata apa pegah. Dalam bahasa Kelantan adalah pegah, kutu yang mengganggu ekonomi. Dalam peringkat sosial pula amat terkesan kerana masyarakat ataupun rakyat di Jalisco ni hidup dalam keadaan yang takut. Contoh, ibu bapa takut anak keluar malam ataupun keluar daripada pagar halaman rumah pun dah rasa risau. Wartawan hidup dalam ancaman kerana wartawan ni selalu menyelidik ataupun membongkar ataupun menyebarkan tentang perbuatan ataupun aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pihak kartel ni. Jadi rakyat juga belajar untuk diam, bukan untuk bersuara, malah jadi diam. Normal baharu terbentuk. Jangan tanya, jangan lihat dan jangan bercakap. Inilah kemenangan sebenar kartel apabila kekuatan menjadi budaya. Okey, lepas tragedi ni tersebar di seluruh negara, terdapat beberapa kritikan ataupun reaksi daripada seluruh negara. Yang pertamanya, tragedi ini mencetuskan kritikan terhadap dasar kerajaan, desakan supaya tindakan lebih tegas diambil, perdebatan antara keamanan jangka panjang dengan tindakan segera. Ada yang berkata kerajaan ini terlalu lembut. Ada juga yang menjawab perang terbuka hanya untuk menambah mayat. Jadi itu tiada jawapan yang mudah lah. Jadi bukan kartel yang rugi dan bukan juga ahli politik yang rugi, tapi rakyat biasa yang rugi. Anak muda yang hilang arah, keluarga yang hilang harapan, komuniti yang hidup dalam trauma senyap. So guys, tragedi Jalisco ni bukan sekadar kisah jenayah, namun ia adalah kisah kegagalan sistem kerajaan, kisah pilihan sukar kerajaan, kisah harga yang dibayar oleh masyarakat. Selagi kemiskinan, rasuah dan ketakutan wujud serentak, kartel akan terus bernafas. Dan selagi itulah persoalan ini akan kekal, di mana siapa yang benar-benar melindungi rakyat. Okey guys, itu sahaja perkongsian Wan kepada korang. Mesti korang terkejut sebab pendek je kan, sebab Wan nak ringkas-ringkas je dan Wan ada banyak kerja yang kena buat. Maaf kalau ada salah silap ataupun tersasul atau menggores hati mana-mana pihak. Jika kisah ini membuka mata anda, ingatlah bahawa keganasan bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang sistem yang membenarkannya berlaku. Terima kasih kerana mendengar. Wan ciao dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos, ini One Never Dish.